A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini dapat sama-sama bertemu kembali bagi meneruskan tadabbur Al-Quran, menyambung surah Al-Fatihah. Jadi kita akan masuk berbaki ayat yang terakhir, ayat yang ke-7, yang mana ayat ini adalah kesinambungan daripada hajat manusia yang paling utama, iaitu permintaan kita agar Allah berikan kita semua hidayah di atas jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi pada temuan lalu kita dah bincang tentang ihdinas siratal mustaqim. Ada sikit lagi perkara yang kita kena tahu bila kita minta ihdina ni. Perkataan ihdina, kita kena tahu perkataan hidayah ni, ini daripada perkataan apa? Huda, hada, iaitu dia telah beri petunjuk. Ini maksud dia hada. Kemudian dia terbit perkataan yahdi, Ini bunyi dia kalau kita baca hada. Kemudian perkataan yahdi, macam ni. Yang ini makna dia beza sikit, lebih kurang sama, tapi maknanya apa? Dia akan beri petunjuk. Dan kemudian lagi satu, ini yang kita biasa jumpa dalam Quran, perkataan hudan. Hudan. Kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, kan, Allah kata apa? Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini perkataan hudan. Apa makna hudan? Hudan ni beza sikit. Yang ni ada perbuatan, dia beri petunjuk, dia akan beri petunjuk. Yang ni adalah kata nama, iaitu apa? Petunjuk. Ini petunjuk. Dan perkataan hudan juga kalau diguna dalam bahasa biasa, kita tak pakai hudan, kita pakai hidayah. Hidayah. Ni lah. So ni dia pecah, boleh jadi satu lagi. Penggunaan bahasa manusia biasa, kita selalu guna bahasa perantara, kita guna hidayah. Tapi Quran tak pakai hidayah gitu. Quran pakai hudan. Jadi dalam Quran dia ada hudan. Surah ni apa dia? Lil muttaqin. Lil muttaqin satu. Dan ada juga hudan linnas. Yang ini di dalam surah Al-Baqarah juga, tapi ayat atas sikit, ayat 185 tu. Kalau kita tengok dekat sini, ada juga Allah beritahu hudan linnas lah. Ini saya nak beritahu perkataan hudan digunakan lah. Jadi petunjuk untuk orang bertakwa, petunjuk untuk semua manusia. Jadi petunjuk ni dia sifat dia bersifat satu dengan dua lah. Ni surah 2 ayat 2 ni. Jadi ni petunjuk bersifat umum, manakala yang ini petunjuk bersifat khusus. Petunjuk bersifat umum dan khusus.
Jadi perkataan hidayah ni dalam Quran ni ada kalimah hidayah hudan ni ada 16 makna dalam Al-Quran. Ini fakta yang kita kena tahu. Kalimah hudan dalam Quran ada 16 makna. 16 makna 16 makna. Okey, sekarang saya nak beritahu sekurang-kurangnya ini ada berapa makna bila kita minta kepada Allah, supaya kita lebih luas kita punya kefahaman dalam kita minta hidayah tu. Okay. Jadi kita kata kepada Allah setiap hari kita kata apa? Ihdina, tadi pun kita baca as-sirat mustaqim. Okey, yang ini kita pun dah boleh terjemahkan. Cuba terjemahkan. Apa dia? Tunjukilah. Macam mana terjemah ni? Jadi kita kata tunjukilah. Tunjukilah oleh Engkau ya Allah. Tunjukilah oleh Engkau. Siapa Engkau ni? Ya Allah. Lepas tu nak akan kami. Kemudian as-sirata akan jalan. Kemudian al-mustaqim yang lurus. Lagi maksud juga yang tetap, tak berubah, konsisten. Baik, jadi perkataan hidayah ni kalau kita tengok ni makna biasalah. Jadi kita kena tahu ada beberapa makna ihdina ni yang kita boleh ketengahkan lagi bagi kita lebih dalam kefahaman ni. Bila kita meminta doa, kita minta Allah tunjuk apa yang kita nak Allah tunjuk. Jadi makna pertama ihdina. Okey, ihdina saya ambil kalimah sinonim. Maknanya apa? Sinonim ni kalimah yang serupa makna. Jadi ihdina yang pertama maksud dia satu, arsyidna. Arsyidna. Makna yang kedua ni mana sinonim dia? Al-limna. Dan satu lagi fakihna. Ni jenis makna pertama. Apa makna arsyidna? Ini makna biasa kita kata tunjukkanlah kami. Apa maksud dia kita minta Allah tunjuk? Iaitu pertama Allah minta Allah bimbinglah kami. Itulah maksud dia. Tunjukkanlah kami sama makna dengan apa dia? Bimbinglah. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Itu makna dia. Bimbinglah kami ya Allah. Bimbinglah Engkau kami akan kami ya Allah. Itulah maksud dia. Yang kedua, alimna apa? Ajarilah kami ya Allah. Dan juga makna yang lain juga, fakihnya apa? Fahamkanlah kami, beri kami kefahaman ya Allah. Apa itu jalan yang lurus? Bagi kami
faham, supaya kami boleh ikut. Inilah permintaan kita bila kita kata-kata hari-hari. Ini fasa 1. Kalau orang tu dia dah faham, ni ulama besar, tapi dia kena minta juga tak? Kena minta tak? Kena minta juga. Jadi apa pula dia punya fokus pada permintaan? Ilmu dah banyak dah, dia dah terbimbing, dia sekarang dia bimbing orang, dia pula ajar orang, dia pula nak bagi orang faham kan. Jadi dia tetap kena minta ayat yang sama, tapi fokus dia pula pada apa? Ini kira beza dia. Pada perkara yang kedua. Jadi ihdina juga makna kedua. Saya bagi perkataan yang juga kita kata sinonim. Ihdina yang kedua. Apa maksud dia? Bagi orang yang dah dapat ilmu, dah terbimbing, dah faham dan dia nak mengajar umat, namun dia tetap tak boleh tinggal baca ni, dia pun kena baca juga. Jadi dia minta apa dari sudut apa pula? Ni apa dia? Kat sini makna dia wafiqna. Wafiqna. Satu makna. Ataupun makna kedua dia apa dia? Ista'milna. Jadi waqfiqna ni maknanya apa? Cukupkanlah ataupun berilah taufik. Berilah taufik kepada kami. Apa maksud taufik? Ni yang dia lain sikit. Taufik ni maknanya ilmu dan amal tu selari. Jadi kalau ilmu dia ada 60% dan amal dia pun 60, sama dengan ilmu, itu maknanya taufik. Dia sepadan, dia secocok. Kalau tidak apa? Ilmu 60%, amal dia 5. Ini dia masalah, menandakan dia ada problem lah. Dia macam tu, mesti selari. Sebab itulah bila kita dah ada ilmu, kita perlu juga minta Allah hidayah untuk, ya Allah bagilah kami mampu dengan ilmu kami ni sepadan dengan amalan kami. Ramai orang ada ilmu tapi amal tak sepadan pun, kan? Cerita ilmu banyak tapi tengok amal dia tak sama macam apa yang dia cerita. Ini masalah besar yang terjadi pada siapa ni? Pada golongan yang mengajar lah, ustaz-ustaz juga. Cakap je tapi dia sendiri tak ada taufik pun, tak sepadan pun rupanya amalan dia. Ini bimbang. Bila ilmu tanpa amal, tu sifat siapa? Orang munafik. Na'udzubillah. Parah juga rupanya. Jadi perlu tak minta kedua? Perlu juga. Ini yang kedua. Berilah kami taufik. Jadi ini yang tak ada pada ramai manusia. Mungkin yang ni boleh ada, dan orang mungkin boleh puji orang ni kan, tapi bila dia tak ada, rupanya Allah cela dia. Ini bahaya. Maka kita minta Allah taufik bila kita dah ada ilmu. Bukanlah kita semua jugalah, kita dah belajar dah kan, sering kali datang belajar, tapi tengok-tengok masih tak berubah juga, tak sama pun. Tanda kita perlu yang kedua ni, iaitu apa? Ya Allah berilah kami taufik. Kami dah tahu dah benda ni, berapa kali-kali dengar dah, tapi tak mampu juga nak buat-buat, tak mampu juga nak berubah. Kami tahu dah benda ni salah, dah ada orang tegur dah pun. Sebab apa? Ni tak ada yang kedua. Ni bahaya. Dan ini punca ramai kena azab. Ramai orang kena azab ke akhirat sebab dia memang tak tahu benda tu salah ke, ataupun sebab dia tahu salah tapi dia tak ada taufik masa tu. Dia tahu salah ke tak tahu? Dia tahu tapi dia tak buat. Jadi kita perlu yang ni bila kita dah ada yang pertama. Inilah dia maksud dia ihdina juga. Dah mana berapa makna dah? 1 2 3 4 5. Saya beritahu ada berapa makna? Tapi tak dapat semua lah, banyak tu 16. Tapi konteks lain. Untuk yang ni ada berapa makna je. Mungkin separuh daripada 16 tu. Jadi berilah taufik. Jadi ini kita perlukan.
Sebab tu kita ada doa kan. Apa dia? Untuk ni kita ada doa tak? Yang pertama ni ada, kita kata Allahumma faqihna fid din kan, wa 'allimna ta'wil, contoh. Ini kita perlu yang pertama, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna ma 'allamtana kan, ayat ni, doa yang selalu saya baca mula-mula mukadimah. Dan yang kedua, kita minta Allah beri kita apa? Taufik ni ya. Dan yang seterusnya semakna dengan dia juga apa dia? Istamil apa mana ya? Apa makna istamil? Jadi istamil ni pekerjakanlah ataupun pergunakanlah kami ya Allah. Inilah maksud kita minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, maksudnya apa? Ya Allah, gunakanlah kami untuk jalan di atas jalan ni. Jalan lurus ni jalan siapa? Jalan siapa? Allah. Siapa tuan jalan ni? Allah. Jadi tuan jalan tu, dia nak bagi orang tu masuk kan, dia pilih siapa nak. Jadi kita harap siapa yang dibenarkan untuk masuk atas jalan ni? Siapa? Kita. Jadi tapi nak masuk tu apa? Kita minta, ya Allah, gunakanlah kami ni untuk hidup di atas jalan yang lurus. Kalau Allah tak nak gunakan kita, siapa yang gunakan kita? Siapa? Syaitan lah. Syaitan lah tunggang kita di atas jalan dia. Jadi kita harap janganlah dunia menggunakan kita, nafsu menunggang kita, syaitan menunggang kita dan segala-gala yang lain. Melainkan kita nak siapa yang gunakan kita? Allah. Inilah. Sebab tu Nabi SAW ada sebut dalam hadis, iza aradallahu bi'abdin khairan. Dalam satu hadis Nabi SAW sabda, iza aradallahu bi'abdin khairan yasta'milhu. Jadi Nabi sahabat tanya, macam mana cara Allah yasta'milhu, Allah gunakan dia. Ini maksud dia apa hadis ni? Apabila, maksud dia apabila Allah menghendaki bi'abadin, terhadap seorang hamba khairan, akan kebaikan. Bila Allah nak seorang hamba tu dapat kebaikan, apa Allah buat kat dia? Yasta'miluhu, dia mempergunakannya. Jadi yasta'milu ni kalau kita guna hire orang bekerja, kita panggil istamil tu. Saya nak upah dia, nak guna dia, mempergunakan dia untuk kerja saya. Itu maksud dia. Jadi yasta'milhu. Jadi bila Allah nak seorang itu kebaikan, Allah akan jadikan dia, Allah akan gunakan dia. Jadi inilah yang berlaku pada siapa? Siapa yang digunakan Allah? Allah gunakan dia untuk bekerja sampai harta dia habis, sampai mati pun ada. Siapa? Nabi dan para sahabat. Untung tak mereka? Untung. Mereka ahli syurga, terjamin. Jadi kalau kita macam mana? Siapa yang mempergunakan kita? Harta kita Allah yang mempergunakan ataupun nafsu kita mempergunakannya? Mana satu? Tengoklah ke mana kita halakan. Diri kita kan banyak digunakan ke mana?
Ini yastamil. Jadi sahabat tanya, kaifa yastamil, macam mana Allah gunakan mereka? Jadi Nabi pun jawab, yuwaffiquhu li'amali soleh qabla mautih. Dia gunakan mereka ini untuk buat banyak amal soleh, hidup dia sepenuhnya sebelum dia mati, sampai dia mati. Itulah tanda orang ni Allah nak bagi kebaikan. Jadi ingatlah, tanda Allah nak bagi kebaikan bukan Allah bagi kita banyak harta, bukan Allah bagi kita terkenal kaya raya ke, hidup sihat saja semata-mata, bukan tu. Tanda Allah nak gunakan kita ialah dengan semua nikmat yang Allah bagi, apa dia? Kita salurkan semuanya kepada jalan Allah. Kita mampu buat macam tu, walaupun orang tu miskin pun, tapi dia boleh guna hidup dia untuk jalan Allah. Tengok macam Abu Hurairah, rumah pun tak ada, apa pun tak ada, sahabat Nabi kan yang miskin-miskin ni, tapi hidup dia berkhidmat untuk Allah dan Rasul. Itulah tanda Allah nak kebaikan. Jadi benda ni mahal. Sebab itulah nak dapat yang ni semua ni, 5 ni, kita kena buat apa? Minta sekali-kala ke minta hari-hari? Hari-hari. Ni berapa dah? 5 makna. Makna yang ke-6. Jadi bila contohnya kita dah dapat ilmu 60% lah kan, ilmu ni luas. Jadi kita kata, dan kita pun dapat taufik, Allah pun gunakan kita, alhamdulillah, nikmat. Kita dapat jadi orang-orang yang berkhidmat untuk agama kita, untuk Allah dan Rasul ni. Dan masa kita hidup kan, segala nikmat yang Allah beri itu kita dapat salurkan, sama setara dengan ilmu dan amal, alhamdulillah. Jadi ini ilmu, yang ni amal. Jadi kita minta taufik pertama untuk Allah beri kita apa? Ilmu ni. Dan kita minta lagi yang seterusnya untuk Allah kita beri kita mampu terdorong untuk beramal dengan ilmu yang kita miliki. Dan yang ketiga apa? Kita minta juga ihdina. Yang ketiga, apa fasa ketiga yang kita perlu? Apa yang kita perlu? Ini yang paling penting daripada 1 dan 2. Apa dia? Sabbitsna. Apa maksud dia? Tetapkanlah pendirian kami. Tetapkanlah. Pendirian kami. Jadi mana yang paling berat sebenarnya di antara tiga-tiga? Yang ketiga paling berat. Nak sustain buat dua benda ni kan, hidup tak mati-mati lagi. Lama ni, berapa lama nak buat ni? Nak buat sampai mati kan? Tengok-tengok tak mati-mati lagi. Tak mati-mati lagi. Boleh maintain tak? Dan ujian sedang berlaku ni kan, dah banyak buat baik dah. Alah, sekali-sekala je. Masa sekali-sekala dia buat jahat tu lah, tengok-tengok apa? Dia pun mati. Ni kita takut ni. Sebab tu Nabi bagi sebuah hadis tentang ada orang, ada manusia, dia beramal kebaikan sehingga lagi tinggal sejengkal je kaki dia nak masuk syurga. Tiba-tiba apa? Pak ditakdirkan dia buat kejahatan, dia ni mati, dia masuk neraka. Ada orang pula buat jahat, memang tinggal sejengkal je kaki dia nak masuk neraka. Ditakdirkan dia pun mati, tapi dia buat amalan ahli syurga, dia pun masuk syurga. Apa tujuan hadis ni sebenarnya? Apa hikmah hadis ni? Ada dua perkara kat situ. Jadi jenis yang pertama, maknanya apa dia? Istiqomah lah dalam buat kebaikan. Jangan rasa berpada dah cukup dah banyak sangat baik, aku dah selamat. No, takkan. Sebab amalan dikira pada bila? Sebenarnya amalan ni Allah kira pada bila? Dalam sebuah hadis berdasarkan ayat, berdasarkan inilah, tetapkan pendirian ni kerana amalan Allah kata innama
Al-a'malu, itu yang biasa tu kan, binniat satu. Al-a'malu bi khawatimiha, bi khawatimihi. Sesungguhnya amalan-amalan itu dinilai pada penutup akhir dia. Sesungguhnya amalan-amalan itu dinilai pada apa? Khawatimihi, pengakhirannya, apa? Pada penutupnya. Sebab itulah contohnya amalan solat kan, penutup solat Allah paling suka apa dia? Solat apa? Witir tu. Tak tahu lepas witir kita pun tidur mati. Alhamdulillah kita tutup dengan solat yang apa Allah suka, witir. Allah suka witir sebab witir ganjil kan? Ya, dia suka. Dengan kita tengok-tengok tak tutup dengan baik, dan kita pun doa pada Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Banyak dah buat lah, tengok-tengok tak konsisten kan? Ataupun dari sudut apa ni sebenarnya? Sampingnya juga dari sudut kita jaga keikhlasan. Ramai orang mula dia buat solat dia, masa baru dia belajar, fresh ada ilmu dan dia beramal, ikhlas kan? Tapi setelah dia buat bertahun yang sama, ketika itu dia tak ikhlas lah. Apa dia? Sebab ketika itu dia dah mula dipandang orang ke kan, orang dah kenali dia dengan ahli ibadah. Jadi sekarang dia buat ibadah sebab kalau dia tak buat nanti apa orang kata pula, dah lain dah kat situ. Jadi dia dah tukar dia punya tujuan. Ini tak nak. Jadi ingatlah, tetapkan pendirian ni dari sudut apa dia? Pertama, ilmu. Ilmu ni nombor satu yang ajar kita akhirnya untuk kita apa? Ikhlas lah. Ikhlas. Dan yang kedua, amal ni sentiasa apa? Konsisten, selari dengan ilmu. Kedua-dua ni kita nak konsisten ni, tetapkah pendirian saya dengan ilmu dan amal ni. Inilah orang-orang yang minta hidayah. Inilah hidayah yang kita kena tahu. Ada berapa saya bagi 6 makna lah. 6 makna. Lagi 10 tu lain kali lah. 10 dalam bab lain dia tak masuk lah. 10. Okey. Itulah kita minta ihdinas siratal mustaqim. Setakat ni okey, ini. Baik. Lepas tu kita tengok dalam hadis. Dalam Quran surah 3 ayat 7. Ni nak kita nak konsisten antara ayat doa dia. Surah 3 ayat yang ke-7. Bukan ayat 7, ayat yang ke-8. 8. Ada tak? Ada doa dia kata apa? Rabbana la tuzigh kan qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jumpa tu doa bagi kita semua, kita dah hafal lah. Dan dalam ya surah Al-Imran sebenarnya doa tu ayat yang ke-8 tu.
Ni orang-orang yang takut terpesong. Jadi dia doa apa dia? Rabbana la tuzigh qulubana. Jumpa tak surah Ali Imran? Muka surat berapa 50. Surat 50. Minta maaf saya tak bagi mu surat. Muka surat 50 Ali Imran muka surat 50. Muka surat 50 cari, lepas tu tengok ayat yang ke-8 bahagian bawah. Baris ketiga daripada bawah. Baris ketiga daripada bawah, muka surat 50. Surat 50 jumpa Haji tak jumpa lagi. Baris ketiga ayat bawah. Rabbana la tuzigh, mana apa? Wahai Tuhan kami, la tuzigh. Zighun tu zaighun, iaitu dia mula bengkok. Tadi dilurus dah kan, besi rod besi, kalau salah kan, kalau panas sangat dalam dia akan bengkok terlebih sangat. Dia mesti sama elok, kena jaga elok. Kalau kita enjin panas sangat, kita masuk air terus, apa jadi? Bengkok kan, nanti enjin kena overhaul sebab nanti air dah. Ya betul kan? Macam tu lah. Jadi amalan tu dia kena konsisten dan sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala lihat bukan pada banyak, tapi pada ahsan tu. Ahsanu amala, bukan aktsaru amala kan. Liyabluwakum ayyukum ahsan. Tepat tu, konsisten. Dan Nabi SAW suruh kita buat kebaikan tu bermula dengan sikit-sikit tapi konsisten. Jangan terus pulun habis, lepas tu tinggal terus. Macam yang biasa dia buat lah. Antaranya apa dia? Bulan Ramadan kan, bulan Ramadan lah, lepas tu habis tinggal. Disangka dia akan mati bulan Ramadan je, ternyata lepas dia tinggal tu, lepas Ramadan tu yang dia mati, habis dah, rugi lah. Bulan Ramadan pulun baik elok dah ni, tak mati-mati masa tu, lepas tu tak ditinggal Ramadan tu, dah raikan tu, tinggal tu amal tu, ketika tu dia mati. Kita rasa sayang sangat. Ini yang kita bimbang. Jadi kita minta Allah, janganlah engkau bengkokkan hati kami setelah engkau beri kami hidayah, petunjuk tu, dan berilah anugerah kepada kami, wahablana min ladunka rahmah, berilah rahmat dari sisi engkau, innaka antal wahhab, sungguh engkau lah yang maha memberi anugerah. Ini doa yang penting untuk kita mintakan pada Allah. Demikian juga doa orang-orang yang beriman. Cuba tengok surah 3 juga ayat 147. Minta Allah tasbitkan hati kita, kukuhkan pendirian kita, supaya kita dapat perangi ataupun lalui cabaran menghadapi orang-orang kafir kan. Surah 3 ayat 1, 4, 7. Betul? Cuba tengok, ada doa di situ. Inilah kata-kata orang mukmin, kata-kata ahli juang lah ni dalam ni. Kita baca sikit yang ayat 147. Jumpa muka surat berapa? Baca berapa? 64. 68. Jadi ayat 146 cerita tentang berapa banyakkah daripada golongan para nabi yang berperang bersama dia orang Ribbiyun, orang yang taat setia ikut nabi ni, yang ramai, dan semua yang mereka hadapi fama wahnu ilma aswabahu fi sabilillah, segala kesakitan yang mereka hadapi pada jalan Allah, mereka terima penindasan kadang-kadang, mereka terima kecederaan, dan ada yang diseksa dan sebagainya, tidak sikit pun merasakan diri mereka rendah. Wahanu, tak pernah pun melemahkan mereka, tak pernah merasa hina dengan keadaan tersebut. Wama da'ufu, dan mereka tak pernah rasa lemah pun, tetap. Nampak? 3. Yang kedua. Yang ketiga, wamastakanu, dan mereka tak pernah menyerah kalah sikit pun. Wallahu yuhibbul
sabirin, dan Allah sangat sayang orang yang sabar. Dan apa kata-kata perangsang yang menguatkan jiwa mereka? Tengok apa mereka doa. Jadi Allah kata dalam ayat 147. Ini kita baca sama-sama. وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Dan tidak adalah ucapan mereka melainkan apa dia? Mereka seringkali mengucapkan benda ni. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ni dalam keadaan dia buat apa? Dia buat dosa ke dia sedang berjuang pada jalan Allah ni? Dia berjuang. Pasti, tapi dia minta apa? Ya Allah, ampunlah dosa. Pelik kan? Ada orang dia tak berjuang tapi tak minta ampun dosa pun. Kan pelik nama tu. Mereka ni memang berjuang pada jalan Allah, tak ada buat kerja lain ni. Full time ni. Itu pun mereka masih risau dengan dosa. Ini sifat mukmin ya. Kemudian wa israfana fi amrina. Ini apa dia? Dan perbuatan melampau kami dalam urusan-urusan kami. Jadi mereka rasa sangat kerdilnya di depan Tuhan. Walaupun mereka sedang buat amal yang terbaik, mereka tetap rasa kurang banyak dengan Allah. Dan dia minta apa lagi? Wasabbit aqdamana. Ya Allah, teguhkanlah pendirian kami. Dan wansurna 'alal qaumil kafirin, dan bantulah kami untuk menghadapi orang-orang yang ingkarkan Allah. Inilah permintaan kita, ihdina as-siratal mustaqim. Jadi harap-harap dapat berapa makna hari ni. Jadi bila kita doa tu penghayatan lebih sikit lepas ni. Terutamanya tahajud ke kan, solat malam-malam ni seorang-seorang baca Fatihah ni lain sikit. Kita dah baca dah ihdinas siratal mustaqim ni, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ni mana-mana ni boleh ingat ni. Bimbinglah kami ya Allah, saya ni banyak kurang ilmu, ya Allah tunjukkanlah kami ilmu jalan yang lurus, bimbing kami, ajarkan kami, bagi kami faham jalan ni ya Allah. Kami dah baca banyak kali, kami tak dapat faham, ya Allah bagilah kami faham. Yang kedua apa dia? Ya Allah, kami dah banyak tahu perkara-perkara tapi kami tak mampu lakukan, ya Allah berilah kami taufik ya Allah. Ya Allah, kau gunakanlah, pilihlah kami ni untuk atas jalan ni ya Allah, pilih kami. Ni. Dan yang ketiga kita minta apa? Ya Allah, bagilah kami tetap jalan ni. Itu kita minta doa ni. Dengan Fatihah ni besar impak dalam hati. Jadi mudah-mudahan kita boleh jadikan ni amalan kita. Fokus bila baca ni, baca pelan-pelan. Baca pelan-pelan. Beri ambil maksud makna-makna ni. Ingat tiga kita perlu. Apa dia? Kita perlu ilmu, kita perlu amal, dan yang lebih besar kita perlu istiqamah. Ini paling mahal. Sebab itulah para ulama sebut al-istiqamah khairum min alfi karamah. Ramai orang nak cari karamah, nak jalan atas air ke, nak apa ke. Apa ulama kata? Sebenarnya yang paling hebat karamahnya apa dia? Bila satu benda kebaikan kita buat, kita boleh konsisten. Sebab tu ulama kata istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Adalah karamah macam-macam pun kan. 1000 karamah dia ada, tapi dia tak istiqamah, tak ada apa-apa lah, tak ada apa-apa, rugi. Jadi mudah-mudahan inilah kita harapkan akan dapat bila kita minta hidayah. Jadi saya hari ni kita sambung ni ihdinas siratal mustaqim lagi Yang keberapa dah ni? Yang kedua dah kan. Sebelum ni satu, video pertama boleh tengok, itu keterangan secara umum. Yang ini fokus pada apa? Maksud hidayah yang perlu kita tahu. Mungkin benda-benda baru kan. Jadi ingat ambil pertama apa makna hidayah? Satu, dari sudut ilmu kita perlukan tiga ni. Pertama, kita minta ihdinas siratal mustaqim. Apa maknanya? Arsyidna as-siratal mustaqim. Ataupun kedua, alimna
as-siratal mustaqim. Yang ketiga, faqihna ya Allah, bagi kami faham jalan yang lurus ni sebenarnya macam mana. Okey. Yang kedua apa? Wafiqna as-siratal mustaqim, bagi kami dorongan, taufik untuk berjalan betul-betul buat atas jalan ni. Yang kedua, istamilna as-siratal mustaqim, gunakan kami, hidup kami sepenuhnya atas jalan ni. Jangan guna orang lain, gunakan kami, itu kita nak. Dan yang ketiga apa dia? Sabitna as-siratal mustaqim, teguhkan kami, tetapkan jalan ni. Boleh juga makna dia teguhkan, boleh tambah tu, teguhkan kami, tetapkan atau mana saya apa? Teguhkan pendirian kami di atas jalan yang lurus ini. Itulah yang kita harapkan, teguhkan kami. Jadi mudah-mudahan surah Al-Fatihah kita makin menguasai dia, dan kita baca dengan lebih besar kesan dia lepas ni, bila setiap kali kita baca Al-Fatihah, insya-Allah. Jadi sampai sini dulu untuk hari ini. InsyaAllah nanti baru kita akan habiskan lah ni kan, ayat yang terakhir, ayat yang ke-7. Sebab saya perlu benda ni tahu ni penting untuk amalan. Kita hari ni baca Fatihah, jadi kita kena tahu penguasaan yang lebih dalam lagi tentang surah ni. InsyaAllah boleh kongsi-kongsikan ni kepada anak-anak cucu kita supaya benda tu dapat diamalkan, insyaAllah. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.